Kailan tumis telur. Di sini ada bawang merah 3 biji, bawang putih 5 biji, telur 2 biji, ada stok perasa, cukur rasa dan cili padi merah. Ini batang kailan yang telah dipotong kecil-kecil ya. Ini daun kailan yang telah dipotong dan dicuci bersih. Ini kita potong bawang merah, 3 biji bawang merah yang diiris untuk tumis. Kemudian kita akan potong juga bawang putih 5 biji, kita potong iris juga untuk ditumis juga. Okey, kita potong dulu nipis-nipis dan tak tebal sangat ya. Ni yang dah siap dipotong. Okey, ni bahan-bahan yang untuk kita akan tumis nanti. Mula panaskan kuali dulu. Okey, kita akan tuangkan minyak untuk menumis. Minyak agak-agak ya, tak perlu banyak sangat. Kemudian kita akan tumis dulu bawang putih dan bawang merah sampai naik bau. Okey, sampai layu, sampai naik bau ya. Okey, ini ada yang terlupalah, terlepas pandang ya. Lupa untuk dipotong. Okey, ini kita akan tumis juga. Tumis lagi sampai naik bau. Okey, ni agak-agak garing tapi bukan hangit ya. Okey, kita akan ketepikan dulu bawang merah dan bawang putih kita. Kemudian kita masukkan batang kailan yang kita telah potong tadi. Okey, batang ni saya potong kecil-kecil ya. Kita akan tumis sampai dia jadi lembut lah batangnya. Okey, batang ni perlu tumis lama lah sebabnya dia keras, jadi kita perlu tumis lama. Okey, kemudian kita kena tumis terus lagi. Kemudian ni dah lembut. Okey, batangnya dah lembut, kita akan masukkan telur tadi ya, 2 biji telur tadi. Kita akan tumis buat telur orak-arik ya. Maksudnya telur tu tak ada hancur sangat lah. Okey, kita akan kacau-kacau dulu, hancurkan dulu kuningnya dan kita akan gaul dengan kailan tadilah, dengan bawang tadi kita akan gaul. Okey, ini kita akan bagi dia keras sikit ya. Kita akan tolak-tolak macam ni. Kemudian telur tu dah ada yang dah keras, baru kita akan campur dengan kailan. Okey, dengan bawang-bawang tadilah. Okey, kita kacau sampai telur tu keras. Baru bagi telur tu melekat dengan kailan kita lah. Okey, ni dah mula melekat. Okey, yang mana yang melekat dekat kuali tu kita boleh tolak-tolak ya, supaya bawahnya tak hangit. Okey, ini dah keras. Dah keras, telur pun dah keras dan dah melekat dengan batang kailan tadi. Kita masukkan daun kailan. Okey, ini saya pakai 2 ikat ya daun kailan ni. Okey, ini kita akan masak daunnya sampai layu. Sampai daunnya layu. Kita akan kacau sampai dia layu lah. Kalau agakkan kering sangat, kawan-kawan boleh tambah air ya. Ini untuk saya berbuka lah. Okey, kailan tumis telur. Ni saya dah tambah air sikit. Okey, ini saya bubur perasa untuk ayam lah, cukur rasa dan cili padi. Cili padi ni kalau tak nak pedas boleh kurangkan, kalau nak pedas boleh tambah lebih lah. Okey, ni tadi saya tambah air sedikit ya, sebabnya tak nak hangit. Buat berkuah sikit lah. Okey, ni kita kacau. Ni dah meresap ya, dah layu. Okey, kita kacau dulu. Ni dah masak lah kawan-kawan. Okey, ni yang dah siap kailan tumis telur kita untuk menu berbuka hari ini. Okey kawan-kawan, selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.